Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati pengerusi majlis dan yang berbahagia Prof. Madya Dr. Wan Muhammad Yusof dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan akan tajuk kemalangan jalan raya dalam keadaan mabuk, iaitu analisis perbandingan antara fiqh jenayah dan undang-undang jenayah serta implikasinya terhadap pemeliharaan hifzul an-nas dan hifzul al-aql. Pertama sekali saya akan menerangkan subtopik pertama iaitu pengenalan. Memandu di bawah pengaruh alkohol merupakan antara punca utama kemalangan jalan raya yang mengancam keselamatan awam. Islam mengharamkan arak dan bahan yang memabukkan kerana ia akan menjejaskan akal serta boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Seiring dengan itu, Undang-Undang Malaysia turut memperuntukkan Akta khas iaitu hukuman terhadap pemandu mabuk di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kajian ini membandingkan pendekatan fiqh jenayah dan undang-undang jenayah sivil dalam menangani isu tersebut berdasarkan prinsip hifzun nas dan hifzul al-aql dalam maqasid syariah. Seterusnya, objektif kajian kami adalah menganalisis kedudukan pemandu mabuk dalam fiqh jenayah Islam serta kaitannya dengan prinsip maqasid syariah, khususnya dalam aspek pemeliharaan nyawa dan pemeliharaan akal. Yang kedua adalah menilai pendekatan undang-undang di Malaysia dalam menangani kes kemalangan jalan raya yang berpunca daripada pemanduan dalam keadaan mabuk. Manakala yang terakhir membuat perbandingan antara fiqh jenayah dan undang-undang jenayah sivil dari segi matlamat, pendekatan serta pelaksanaan dalam isu pemanduan mabuk. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama dulu. Tak payah, teruskan. Jadi kita teruskan kepada kerangka konseptual. Kajian ini berasas maqasid syariah, khususnya pemeliharaan akal, hifzul aqli dan pemeliharaan nyawa, iaitu al-nafsi. Dalam fiqh jenayah Islam mengharamkan arak secara mutlak kerana ia merosakkan akal dan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Pendekatan ini berasaskan prinsip zara'i, iaitu menutup jalan yang membawa kepada kerosakan. Sebaliknya, Undang-Undang Sivil Malaysia melalui Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu Pindaan 2020, iaitu tidak melarang pengambilan alkohol secara menyeluruh tetapi menetapkan had kepekatan alkohol yang dibenarkan serta mengenakan hukuman berat terhadap pemandu mabuk yang menyebabkan kemalangan, kecederaan atau kematian. Walaupun berbeza dari sudut pendekatan, kedua-dua sistem perundangan mempunyai matlamat yang sama, iaitu melindungi keselamatan masyarakat, memelihara akal dan menjaga nyawa manusia daripada risiko kemalangan jalan raya akibat pemanduan dalam keadaan mabuk. Okey, seterusnya kita terus kepada dapatan kajian. Okey. Yang pertama, pemanduan dalam keadaan mabuk. Pemanduan dalam keadaan mabuk merupakan punca utama kemalangan jalan raya kerana alkohol mengganggu fungsi akal, mengurangkan fokus dan melambatkan tindak balas pemandu. Dari sudut maqasid syariah, perbuatan ini menjejaskan hifz al-aqli, pemeliharaan akal, dan al-hifz al-nafsi, iaitu pemeliharaan nyawa kerana menyebabkan keberangan, kecederaan dan kehilangan. Yang kedua, pembandingan fiqh jenayah dan undang-undang Malaysia. Dalam fiqh jenayah Islam,
Pengambilan arak dan bahan memabukkan diharamkan sepenuhnya tanpa mengira jumlah kerana ia menjejaskan akal dan membawa kepada pelbagai kemudaratan. Sebaliknya, Undang-Undang Malaysia membenarkan pengambilan alkohol selagi tidak melebihi had yang ditetapkan. Tindakan undang-undang hanya diambil apabila kandungan alkohol melebihi had tersebut atau membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Ketiga, implikasi terhadap hukuman penjara dan penggantungan lesen memandu. Hukuman penjara dan penggantungan lesen memandu digunakan untuk menghukum serta mencegah kesalahan pemanduan mabuk daripada berulang. Kedua-dua hukuman ini membantu melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan keberkesanannya dapat dipertingkatkan melalui pendekatan pencegahan yang selaras dengan maqasid syariah. Yang keempat, elemen pengendalian kenderaan dalam Akta Jalan 1987 iaitu Akta 333. Akta Pengangkutan Jalan 1987 memberitahukan bahawa kesalahan berkaitan alkohol hanya berlaku apabila seseorang memandu atau mengendalikan kenderaan dalam keadaan dipengaruhi alkohol. Hukuman yang lebih berat dikenakan jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian atau kecederaan. Selaras dengan prinsip hifz al-nafs yang menekankan pemeliharaan nyawa. Okay. Seterusnya penutup, sebagai kesimpulannya, memandu dalam keadaan mabuk akan mengakibatkan ancaman kepada nyawa dan keselamatan awam. Fik Jenayah dan Undang-Undang Sivil Malaysia bertujuan memelihara hifzun nas dan hifzul akal melalui langkah pencegahan serta hukuman yang tegas. Oleh itu, kesedaran masyarakat dan penguatkuasaan perlulah diperkukuhkan bagi mengurangkan kadar kemalangan kadar jalan raya akibat pemandu mabuk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.